kita nak beritahu belaka, iaitu demo duk buh gambar yo. Demo duk buh gambar yo hatta dalam Facebook, hatta dalam apa tu, boleh tak kalau tak sahbuh? Tak sahbuh. Nah, Allah kita tengok tak ada apa dalam Turasak buka tubik gambar ya, buka tubik gambar ya. Ya apa zik ni? Kita tahulah ia orang tak suka buka gambar. Nah, lalu tu demo jangan buh gambar ya. Nah, Allah baca kita saat ni kepada Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Rahman. Lepas tu lagi kita tengok dalam kitab Bajuri. Dan kitab Bajuri ni dia wari satu hadis dalam kitab tu. Lafaz hadis dia hanya bunyi gini. Dia kata malam yahzan. Itu lafaz dia. Malam yahzan bi mautil ulama'i fa huwa munafiqun. Atau kama qala. Siapa-siapa dia tidak berasa rusing dan tidak berasa duka cita dengan sebab matinya seorang ulama. Nah, kita ni tak ada rasa rusing, tak ada rasa duka cita, tak ada rasa serabut, manakala tok guru mati. Tu kali terkecek pasal orang kedai kopi. Nah, fa huwa munafiqun kata ya, maka orang tu panggil orang munafik. Orang munafik. Nah, lalu tu kita ni pakat rusing, pakat duka cita dan kita doa supaya Allah Taala ganti di tempat dia tu apa ni khairam minhu. Dan ganti dia hak yang lebih baik daripada apa hak yang dia tinggal. Itu satu. Lepas tu yang kedua pula, kalau ada tu pakai biasa belajar daripada busu ataupun orang hak kena mengenal dengan Baba Zik pada busu. Ya Baba Zik dengan kita ni satunya orang generasi tulah. Ngaji dalam sekali. Lepas tu mama kita dengan mama ya sepupu. Ya kena tu ya. Mama kita dengan mama ya tu sepupu. Jadi hubung kait lah. Lepas tu oleh kerana ada hubung kait lagu tu kita nak beritahu satu perkara yang kita tak boleh terima. Satu perkara kita tak boleh terima, ini kita nak beritahu belaka, iaitu demo duk buh gambar yo. Demo duk buh gambar yo hatta dalam Facebook, hatta dalam apa tu, boleh tak kalau tak sahbuh? Tak sahbuh. Nah, Allah kita tengok tak ada apa dalam Turasak buka tubik gambar yo, buka tubik gambar yo. Ya apa zik ni? Kita tahulah ia orang tak suka buka gambar. Nah, lalu tu demo jangan buh gambar yo. Nah, jadi kematian dia tu kita ni dia panggil tipu satu musibah. Kita duduk dalam keadaan rusing, doalah minta Allah Taala ganti hak lebih pada dia lagi kalau boleh. Duduk situ. Lepas tu kita duduk buh gambar tak faedah ke apa. Baju jawab faedah ke apa. Kita buh gambar tu faedah ke apa. Tak ada faedah sekarang buh. Nah, gini, kalau dia mau duk rasa gatal nak buh juga. Tu kecek rasa nak mongah dah tu. Kalau demo duk rasa gatal, duk rasa gelenyah nak buh juga, demo bubuh gambar perkembangan pondok pada pusu dan kegiatan pondok pada pusu lepas pada baba tak ada. Lepas tu tak apa. Gambar yang sahbuh lah. Tolong-tolong siapa dia kata kita tak setuju lagu. Tak sahbuh gambar yang. Mereka hak yo dok nasihat kat orang, hak yo dok apa tu, hak tu time-time tengoklah. Kau nampak kata ada manfaat bubuh. Nah, tapi hak gambar ni kadang-kadang pukul gambar tu gambar ni pakai dok buh. La ilaha illallah. Faedah ke apa tak ni? Nak ayat aku sayang aja. Lepas tu boleh kenapa? Tu minta lah dia. Kalau boleh kita hapus. Cuma gambar hak dia duk nasihat, demo, dia duk ceramah atau ada kata-kata hikmah. Tu tak apa, tu ada manfaat. Tapi buah gambar tu kita rasa apa? Dalam keadaan kita musibah ni, rasa apa tak apa nak kena. Baik. Allah, hamba duka cita. Kita buka dalam Turasak dia. Kita buka dalam Turasak tubik gambar dia. Dia gambar orang mati, dia buat pucak-pucak itu dah. Gitu kan, kena buat itu. Dia buat pucak-pucak itu. Lepas tu dia tulis komen bahasa Sia. Chok di ti tai pai neng tua. Subhanallah. Nate mana tak tahu. Dia kata chok di ti tai pai neng tua. Hak tu kok kalau tu hadis ni dah malam yahzan bi mautil ulama fa huwa munafiqun. Nabi kata siapa-siapa dia yang tak rusing dengan matinya seorang ulama, orang tu munafik betul-betul. Au kama qala, kalau hadis tu betul jadi munafik. Nampak dah. Lalu tu minta lah kalau boleh. Nah